Pula dah keluar newspaper dah. Famous dah Cikgu Chandra dengan Firdaus Wong. Kami cakap bersuara atas fakta, bukan macam kau jelutong MP. Sikit-sikit engkau cakap, Cikgu Chandra provok, Cikgu Chandra isukan perkauman. Siapa yang perkauman? Kami tanya pencerobohan tanah. Kalau kami tak buka mulut, kami tak buka suara, tak adalah operasi besar-besaran sekarang sedang berlaku. Lepas tu kau nak backup for ibadat kuil Hindu tu for what? Kau sepatutnya, kau jadi MP, kau sepatutnya jadi teladan untuk masyarakat India. Advise them. Jangan bina kuil atas tanah orang lain. Lepas tu claim dan kerajaan membazirkan wang untuk dapatkan pampasan dengan tanah baru. Tak pakai otak ke MP Jelutong? Janganlah for the political intention, you nak cas saya. Kalau you nak cas saya, tak apa. Kat luar tu saya harap lebih banyak peguam akan mewakili saya dan apa-apa bolehlah. Kat profil cikgu pun ada nombor cikgu, boleh kontak saya. Tak apalah kalau you nak berkas saya, tahun lalu pun saya dah kenal sekali dah pasal you orang juga. Tahun ni kalau saya masih lagi nak diberkas dan dihadapkan ke mahkamah, kita jumpa kat mahkamah. Tapi dia jaminan you orang bayarlah. Kita bukan salah mah, kita bukan perkauman mah. Jadi kita jumpa kat mahkamah lah. Saya tak nak cakap banyak-banyak lah Jelutong. Diamlah Jelutong. You pergilah tengok you punya masyarakat India, especially kebanyakannya, baru-baru ni, semalam pun dekat Kelang tu, gangster. Siapa? You punya bangsa juga. Pergi educate them first. Before you menunding jari, Cikgu Chandra perkauman. Lepas tu kau cakap like saya banyak. Lantaklah, itu saya punya suka hati lah. Orang sokong mah. Ini bukan perkauman, tambah. Ini pencerobohan tanah. Jangan memutar bulitkan statement daripada YDPA. Apa punya bengong, berapa lama you sudah jadi MP punya Jelutong tapi otak tu dekat lutut. Terbaiklah rakyat Malaysia. Teruskan bersuara untuk kebenaran.